Wanita ini datang ke majlis perkahwinan yang ratusan tetamunya manusia berkaki kambing. Ini adalah kisah benar yang terjadi di Kuwait pada tahun 90-an. Naura Al-Takaka, seorang penyanyi lagu klasik Arab di majlis-majlis perkahwinan bersama dengan kumpulannya. Pada suatu hari, Naura dapat satu panggilan telefon seorang wanita yang mengundangnya untuk membuat persembahan nyanyian di majlis perkahwinan anaknya. Tetapi permintaannya agak pelik kerana Naura dan kumpulannya diminta untuk membuat persembahan pada jam 10 malam. Naura agak ragu dengan permintaan itu, namun wanita itu memaklumkan dia sanggup membayar berapa sahaja yang Naura mahukan. Selepas berunding, Naura dan kumpulannya bersetuju dan pergi ke lokasi majlis. Setiba di lokasi majlis, mereka berasa sangat curiga bila melihat rumah yang besar dan mewah itu dihadiri para tetamu yang wajahnya kelihatan pucat. Suasana diam dan tidak berkomunikasi antara satu sama lain. Namun Naura dan kumpulannya tidak mempedulikan keadaan itu dan tampil profesional. Ketika Naura mula bernyanyi dan muzik berkumandang, kelihatan para tetamu yang tadinya diam mula sama bernyanyi dan berjoget. Tiba-tiba lampu terpadam, keadaan menjadi sangat gelap dan kembali sunyi hening. Tetapi para tetamu terus bersuara agar Naura dan kumpulannya teruskan persembahan. Dalam ketakutan, Naura teruskan nyanyiannya. Sedang bernyanyi, salah seorang anggota kumpulan Naura bernama Syam telah terlihat satu pemandangan yang aneh di mana semua tetamu di sana berkaki kambing. Naura dan kumpulannya mula ketakutan dan melarikan diri jauh dari lokasi majlis yang aneh itu. Kemudian baru mereka sedar. Waktu itu, subuh sudah pun menjelang. Naura dan kumpulannya menoleh ke belakang ingin memeriksa keadaan lokasi rumah itu. Namun, alangkah terkejutnya mereka. Rumah yang tadi dilihat mewah, besar dan kini berubah menjadi usang dan tidak lagi berpenghuni. Mereka sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Dengan siapakah mereka membuat persembahan? Banyak persoalan yang bermain dalam fikiran. Sejak dari itu, mereka tidak lagi membuat persembahan di mana-mana dan dikabarkan kumpulan Naura Al-Takaka terus terkubur bersama dengan misteri yang terjadi di atas mereka. Naura yang ditemui wartawan menceritakan pengalaman yang dilaluinya. Dia juga kelihatan tidak ceria dan kesihatannya turut terjejas setelah kejadian itu. Jadi, apa pendapat korang? Adakah para tetamu itu manusia ataupun sebaliknya? Tuliskan di ruangan komen.